Berjalan-jalan. Mari. Ikut saya. Mr. Ketam, nak haruan tak? Encik Ketam. Mr. Crab, Krabby Patty. Mari. Ya. Dah mampus ke Encik Crab? Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okey, petang ni aku main repeat lagi kat sungai ni. Spot aku main pagi tadi dengan Banjo. Kami gasok haruan. Pagi tadi ayah suruh opak guys. Main petang ni ayah naik balik. Ada lagi lah, tapi kena main SP. Naik pun naik tak banyak sangat ya. Ada ikan duk boiling kan. Depan ni duk mengemboi. Tak pasti ikan apa. Adakah rapali? Adakah belida? Adakah haruan? I don't know. Tukar pakai dah ambil depan tu. Tukar pakai SP 8cm tu. Tapi pakai yang mata ke jihit ringan lah. Try tukar. Lepas hujan macam ni rancak bahal korang tak mau makan. Hujan nak mari lagi ke? Tukar pakai SP ni. Pakai SP ni, pakai mata yang macam ni. Ada pemberat kat bawah. Ni dia tak berat sangat sebab pakai yang cun. Kalau nak main yang rapat terus pakai yang macam ni. Ni pun tak berat sangat, 5 gram. Try dulu macam-mana. Cuba try test satu kali lagi. Ni padu tak ambil. Tak ada. Tak ada oi. Pagi tadi yang suruh opak keran. Makan duk main jam vlog kan. Ni ayah naik balik lah. Ha? Belah mana? Oh. Boleh dekat satu perang satu kafe bunyi. Ada, dia ada tapi payah makan yang tadi pagi tadi rancak. Tak main pun. Duk karame kawan. Syok tembok jam vlog. Ke?
Bodoh lah, bodoh lah. Oh, makan. Makan. Aduh. Harun tunggu dia terbang pula dah. Kasak. Kasak. Kasak, kasak. Ya. Babon. Babon coy. Mantap guys. Ini saiz idaman guys. Inilah idaman kalbu. Oh my god. Wow. Mantap guys. Makan SP Kedoku. Mana? Mari sayangku, kita berjalan-jalan. Mari. Ikut saya. Mr. Ketam, nak haruan tak? Encik Ketam. Mr. Crab, Krabby Patty. Mari. Dah mampus ke Encik Crab? Mampus dia tahan. Jauh ni jalan ni. Ya dah. Inilah saiz yang kita cari guys. Mantap Pak Abu. Ke mulut. Ke mulut. Baik kan? Ke mulut. Macam tu lah. Good boy. So kita jangan merisikokan tangan kita guys. Kita gunakan lead grip dan pelayar untuk buang matakai. Tak gitu. Untuk mengelakkan kecederaan. Okay. Mantap. Saiz mantap guys. Ini saiz padu guys. Mantap. Saiz idaman. So petang ni aku ada bawa, jangan risau, bawa kampik beras. Okay guys, sampai di sini dulu sesi mancingku untuk petang ni. Alhamdulillah ada juga strike sekok, saiz agak lumayan. Dari pagi tadi dapat banyak ekor, 4-5 ekor, tapi saiz tak apa-apa dah, tak ada saiz. Petang ni sekok ada bagi, tapi saiz alhamdulillah. Azan dah berkumandang, azan maghrib. So jom kita cargas dulu. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang bawah dia, macam biasa aku jemput bawah untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter. Ciao.